Saya rasa terpanggil karena terlalu gembira melihat perkembangan syarikat FNN ini sejak 1883. Artinya sebuah syarikat yang didirikan di Melaya sampailah Tanah Melayu merdeka, kemudian Malaysia sustainable sampai kepada hari ini. Sebab selalunya syarikat bertukar ganti, tapi FNN ini begitu yakin dengan perkembangan pelaburan di Malaysia. Kita akan berusaha untuk bekerjasama dan membantu supaya keyakinan ini boleh diantaranya menarik pelabur-pelabur yang lain untuk bertapak di Malaysia ini. InsyaAllah bila sampai SSR susu segar ini lebih daripada 90% di Malaysia ini, diantaranya peranan FNN termasuk Farm Fresh dan beberapa tempat yang lain, kita akan berkempen secara besar-besaran supaya rakyat Malaysia minum susu segar. Selain daripada keuntungan yang mana-mana syarikat pun tak, peranan FNN ini bukan hanya badan perniagaan, dia adalah satu contribution besar kepada negara dan kepada masyarakat. Tahniah kepada semua yang terlibat.